Kita verliker sa rebiskan. Patunjuk! Susun rumah ini. Seekor burung mati tidak sepatutnya berada di sini. Dan begitu juga dengan kulit pisang. Satu idea. Terdapat begitu banyak pensel dan penanda dalam beg sandang saya. Bersihkan. Saya boleh warnakan rumah itu. Selamat tinggal. Saya suka kuning. Baiklah, kami akan buat dinding kuning. And Sisi akan buat bumbung merah. Terima kasih. Abang ngomong NQ warna bingkai tingkap yang cantik daripada pensel saya. Saya akan tunjukkan semuanya sekarang. Oh. Dan beri kita sabar sedikit lagi warna. Saya akan cat ini jadi kuning. Dan kita akan ada kad istimewa. Ya, untuk rumput. Ayah boleh bermain di halaman sekarang. Sangat seronok. Nicole sangat seronok di rumah baharunya. Hai sayang. Ia sangat menarik. Saya tidak benar-benar... Ya Tuhan. Tidak! We sa persuring of your poor Myerbergsburg in Curacao. Saya akan menyiramnya. Pada anda sekarang. Oh. Haiwan! Pocong. Kinnever Nicole, lebih baik. Saya perlu lakukan dekorasi saya dengan segera. Ayo, saya sedang menunggu Anda. Akhirnya. Turun. Maaf. Hello, chick. Kami baik! Apa yang awak mau? Kamu semua yang paling kejam. Sasur termiver si Maymunin. Tidak. Tunggu sekejap. Anda suka warna merah jambu? Sa declare subtree, saya lebih suka emas. Biar rumah saya bersinar dan berkilau seperti emas saya. Hey, ini adalah emas untuk rumah saya. Mendapat. Saya faham. Semuanya akan siap sekarang. Kita hanya perlu mencairkan emas ini. Ini dia pembakar. Wah, itu menakjubkan. Mari kita tuangkannya ke atas bumbung. Jom pergi. Oke. Menakjubkan. Apa pendapat Anda? Nampak cukup luar biasa bagi saya. Pembada. Ya, serius Rick. Oh, saya faham. Kamu mahu lebih hiasan? Betul. Ini nampak cantik. Mula. Ada mikrofon. Anda sudah melakukannya. Baiklah. Satu saat. Satu ke... Warna apa yang Anda suka? Pilihan Anda tiada tandingan. Tetapi bagaimana dengan korporat? Sedikit. Saya. Dan pokok-pokok. Salary Sturporian si bermayor ada duit. Ia tidak akan dilakukan, Cikro! Baiklah. Oh, baunya. Ia membuat saya gila. Let Howard siau. Baiklah, relay gantra deh. Adrian. Cukup? Terima kasih, Chick. Biar Nampaknya saya semuanya lihat. betul. Rumah saya akhirnya siap. Cantiknya. Oh, hai. Seperti milik awak. Betapa cantiknya. Oh, Tuhan! I learned harus sabar saya untuk guys suara padian. Oh, benar. Baiklah, apa-apa pun. Rita Philip membuat mereka bentuk dalaman. Just me, there was a way. Biar saya pikir. Hah? Saya tak tahu. Hei, Apa yang dia sedang lakukan? Saya cinta kamu. Hello, adik kecil. Boleh saya dapatkan pembalut aiskrim awak? Ya sedap. Terima kasih. Sorry. Saya harap nenek tidak kisah jika saya mengambil cerminnya. Mimpi yang Saya menyenangkan. minta maaf. Raisir ba isa? Oh, hay salamat talaga sa iyo, Ramasas. Sino botol Coke yang kosong?
Baiklah. Itu kelakar. Sekarang saya sudah mempunyai semuanya. Pertama sekali, saya akan buat meja yang menarik untuk beruang Teddy saya. Oi, Dr. Worker bola isang yang sakonoy. And if first saya berhenti. Wah! Aduh. Ini luar biasa. Hello, swearing gay. Derby Marina. Stokin bermau untuk menawar namanya, sir. Tapi ada boleh menjadikannya permainan indah daripada pakaian pelangi. Biar saya tunjukkan cara melakukannya. I just have you seperti slow lollipop. Hebat! Saya curi sekali bit bersyukur betting ice cream cuma menjadi rak yang hebat di dinding di mana saya akan menyimpan krim dan tepung saya. Nah, Race. Ito ba surgeran? Cukup bagus. Dapat ni-sure. Saya perlu surgeran menapolnya dengan pelekat terang saya untuk menjadikannya menarik. Selamat tinggal. Mari kita letakkan semuanya. Dan siaplah. Oh. Tayos dirap, Trek. Oh, Sir Mains, cuma gansangannya di dinding. Pitay kuning. Oh, we got to pirang sis from Frusi. Der war kuning via. Ya, Lihat, ia seperti meja istimewa. Aduh. Ano natin dire? Saya lugas sa suri mahkota supaya semua orang tahu ini adalah rumah putri kecil. Apa? Hei! Apa benda raksasa ini? Ash Putri, itu kelakar, Mox. Lihat, jangan ganggu saya. Sudah masih untuk saya menghias rumah baru saya. Frost, saya akan membeli permaidani berbulu supaya saya boleh berehat dengan selesa di atasnya. Kemudian, saya akan gam langsir emas yang cantik ini dengan tulisan supaya semua orang tahu siapa yang paling kaya di sini. Hebat! Ya, kita berjaya. Woo! Terima kasih. Anda boleh I memiliki. answer Henry Silver for work. labu saya. Hai, Almeri Pedal. Untuk mahkota saya, tentu saja. And accessories. Saya bersinggir sini ruai bermisui foto-foto kenangan bersama putra. And saya merayakan saya. Saya lagi lupa tentang cermin. Dan siap. Sekarang, saya keluar. Gili Samberasius yang bersiap. Sentuhan akhir. Alamak. Sekarang saya boleh setuju agbirinir ini. Lihatlah pirwain mewah ini. yang baik. Oh, tunggu. Sekarang ia sempurna. Oh, hat. Si Juar gadis jahit di dalam cermin ini. Jiver lebih foto and dirakam sira. Derlip was serain churan. Saya mencari awak. Motion loro. Selamat tinggal. Semua uang patut talberngannya. Apa? Roxy Barosica Soul, actually. Huh? Ayo. Roxy, berhenti, takkan. Anda tahu itulah yang... Kata senyatanya Frank Nichols yang nubalo propertinya. Cantik. Ya kelihatan seperti Minum teh. Saya mahu awak lakukannya. Hello. Saya mau mengadakan majelis. Itu jelas, Jack. Kami akan memerlukan pembesar suara besar untuk musik. Bola disco untuk menari. Lihat lampu. Matikan DJ. Sudah tentu Anda perlu. Ini mikrofon awak. Nyalakan lilin. Kerja bagus. Wang. Oh, Brittany. Hai, kawan. Saya sangat gembira melihat awak.
Jom berseronok di pesta saya. Terima kasih kerana menonton. Musiknya comel. Apa yang Strawberry Sue? Terlalu bising. Hello, keserian. Jiran saya sedang mengadakan party. Apa masalahnya? Itu mereka. Muzik mereka terlalu kuat. Psych! Oh, Trevor, Tabriachi. Oh. Tiada lagi bising. Saya perhatikan Atau Anda. enggak? Saya minta maaf. Tunggu, saya ada sesuatu untuk awak. Bagaimana jika saya bayar awak? Apa? Terima kasih. Oh, baiklah, Cik. Teruskan. Ups. Oh, maaf, saya pergi. Hey. Oh iya. Apa yang berlaku? Saya nak Apa pindahkan yang berlaku? beberapa mercun. Terima kasih. Jangan risau, Roxy. Saya ada alat pemadam api. Ia berjaya. Bayi saya, apa yang terjadi kepada rumah baru saya? Nicole, boleh saya tinggal dengan awak, tolong? Saya tidak dapat jumpa awak. Saya ketahui. Sudah tentu. Awak silap. Mau Saya sedikit teh? Saya boleh belanja Anda? Sir, silakan. Satu majlis teh. Terima kasih kerana menonton. Oh, tidak. Lihatlah Barbie ini. Saya selalu berimpian untuk... Oh, hebat. Apa ini? Ice cream. Ia akan manis dan merah jambu. Apa yang patut saya lakukan dengan keju ini? Oh, tidak. Saya dapat gula-gula masam. Adakah kamu mau mula dahulu? Sudah tentu. Saya gembira untuk menghias kek dengan ice cream. Dan saya akan cuba dengan sudu. Alangkah sedapnya. Baiklah, saya perlukan beg gambar untuk menjadikan Barbie saya seorang putri sebenar. Ada gaun yang cantik. Baiklah. Nampak sempurna. Saya suka. Apa kata awak? Kerja bagus. Terima kasih, kawan. Saya perlu cuba sepotong. Bagaimana? Sangat sedap. Hebat. Adakah kamu keberatan jika aku pergi seterusnya? Saya tidak begitu suka keju, terutamanya tanpa burger. Tetapi kita perlu membuat sesuatu. Ini satu keping. Saya melipat dia begini dan membuat skirt yang mewah. Barbie, cantik. Lihat, ia menjadi cantik sekali. Apa pendapat kamu? Saya suka. Itu hebat. Terima kasih. Tetapi saya ingin mencuba kek saya secepat mungkin. Saya tidak tahu jika saya akan suka atau tidak. Tetapi ia kelihatan hebat. Mari kita cuba. Saya rasa ia okey. Saya akan menjilat jari saya. Okey, kawan. Saya tak tahu jika itu pilihan terbaik untuk kek saya. Gula-gula ini sangat masam. Biar saya cuba sedikit. Oh, sangat masam. Saya ada idea yang hebat. Terima kasih. Jika anda cairkan gula-gula ini dengan pengering rambut, kita boleh tuangkannya ke atas kek. Ia akan menjadi sangat cantik. Konsistensi yang sempurna. Tetapi ia agak berlendir. Okey, berpindah ke langkah seterusnya. Saya perlukan acuan ini. Cantik! Sekarang tuangkan gula-gula terus ke dalam acuan ini. Lihat warnanya. Cantik! Adakah anda bersedia untuk persembahan? Mari kita pergi. Pakaian bersinar untuk Barbie saya. Baiklah. Oh, dia pasti akan mengalahkan semua orang di pesta itu? Apa pendapat anda? Itu bagus. Tetapi anda kena mencubanya. Baiklah. Oh, kenapa awak ingatkan saya tentang... Mari kita lihat. Oh, tidak.
makan gula-gula getah. Hebat! Dan Nutella untuk saya. Hore! Anda mahu saya hias kek dengan Doritos pedas? Tidak mungkin. Baiklah, saya akan mula. Bau hebat dan adakah ia sedap? Sudah tentu. Tunggu. Saya rasa saya ada idea yang lebih baik. Saya akan memerlukan sebanyak mungkin benda yang menarik. Saya akan gunakan puppets untuk membekukan Nutella saya. Kek saya akan ada figura aksi di atasnya. Menuang Nutella ke dalam setiap puppet. Warna demi warna. Wow, lihat itu. Saya sudah suka. Sempurna. Sekarang kita perlu membekukannya. Mari kita tunggu sebentar. Hei, mari keluarkannya. Saya benar-benar suka. Gadis-gadis, adakah kamu tertidur? Jangan tidur. Bangun. Oh, itu keren. Sempurna. Biar saya hiaskan kek saya. Ia akan jadi sangat terang dan cantik. Dan pelangi di atasnya. Seekor unicorn tiada. Ini akan jadi perincian comel yang sempurna. Dan hati, tentu sekali. Lihat ini perempuan-perempuan. Wah, sekarang masa untuk mencobanya. Oh, ia sangat sedap. Saya suka. Adakah giliran saya sekarang? Oh, ya. Saya sudah tunggu lama. Saya suka gula-gula getah huba-buba. Dah lama tak makan. Oh, ia sangat lembut. Oh, ada idea. Saya perlukan penggelek. Dan saya akan gelekkan gula-gula getah ini menjadi satu kepingan besar. Jom lakukan ini. Hebat! Sekarang, menggunakan pisau, saya akan memotongnya. Adakah Anda dapat meneka apa yang saya lakukan? Saya yakin Anda salah. Saya akan membuat kek berbentuk hantu. Ini dia. Beberapa mata sudah tentu. Dan busur comel supaya jelas ia seperti seorang gadis. Alangkah elegannya. Bagaimana pandangan kamu? Oh ya. Ya, terima kasih. Masa untuk potong dan lihat kek ini. Mari kita lihat bagaimana rupanya di dalam. Wah, saya tak pernah makan kek dengan gula-gula getah sebelum ini. Rasanya sungguh hebat. Dan Anda juga boleh tiup belon. Wah, belon besar sekali. Tapi saya tahu nak buat apa. Masa untuk pecahkan. Ya Tuhan, apa ini? Kamu sekarang nampak seperti gula-gula getah. Oh, Ayu, baiklah. Saya terlalu asyik sehingga saya terlupa tentang Doritos pedas saya. Saya hampir membakar lidah saya. Aduh. Tunggu, itu agak keren. Saya tahu cara menghias kek. Ia akan kelihatan seperti landak. Dan ia akan jadi sangat lucu. Baiklah, saya hampir siap. Tapi tahu tak, ada sesuatu yang kurang. Oh, saya tahu. Madu, ia akan membantu melekatkan kerepek saya untuk membuat mahkota yang menakjubkan untuk kek saya. Mari kita lakukan ini. Saya sudah boleh bayangkan betapa hebatnya ia nanti. Bagus, bagus, bagus. Meletakkannya. Dan sebuah bungkusan di atas. Bagaimana awak suka mahkota saya? Oh. Itu cukup bagus. Dan ini pisau kamu. Oh tidak, bukan itu. Saya langsung tidak mau memakannya. Baiklah, saya akan potong sedikit. Tiap harap saya tidak memulakan kebakaran. Mari kita lihat. Tidak buruk. Saya sebenarnya sangat menyukainya.
Kek ini sangat sedap. Oh ya, aduh. Saya rasa saya sedang terbakar. Oh, tidak. Rasanya seperti saya makan lada panas. Kek ini tak okey. Itu agak kelakar. Lihat itu, perempuan-perempuan. Baiklah, tak apalah. Wah, kek yang besar sekali. Dihiasi. Saya dapat jam strawberry. Ia akan jadi sangat manis dan sangat sedap. Tunggu, apa? Terima kasih. Historian terlucu. Hestat sotong menaus King. Dia memberi saya. Kamu semua penakut. Jangan takut. Saya akan mula dulu. Saya tak dapat buat kek cantik ini dengan Kinder Egg saya. Oh, dan yang paling besar di atas. Oh, lihat itu. Saya ada lagi. Awak perlukan ia? Ada gula-gula di dalam. Serpian. Apa? Saya tak sabar. Di mana? Buka. Adakah Anda mahu menanda baca mereka? Di mana? Mari. Saya tidak faham warna-warna ini. Ayah akan makan dulu. Taburan kucing. Oh, saya ada banyak coklat lebih. Saya boleh guna untuk juga hias kek saya juga. Apa kata kamu perempuan? Macam mana kamu suka? Ini pisau. Saya tak perlukan. Wah, sedapnya. Ya. Selamat menjamu selera, kawan. Saya akan seterusnya. Saya tak sabar mencuba jam strawberry saya. Bawa kemari. Strawberry adalah beri kegemaran saya. Saya suka ini. Bagus. Oh, tunggu. Saya tak ada. Saya suka buah beri. Ada satu? Hei, tunggu. Saya ada idea yang lebih baik. Letakkan satu balang penuh atas kek. Saya memang genius. Oh, tidak. Oh, tidak. Ia terlepas dari tangan saya. Dan ia merosakkan kek saya. Tetapi ini bengkok. Saya tidak perlu menghiasnya lagi. Saya boleh mula. Saya akan ambil lebih jam. Dan ini. Hebat. Ia sangat seronok. Tarik nafas, Smiley. Sekarang Gelang giliran sari saya. ini Tidak akan benar-benar tidak mau memakannya. sentuh sotong ini. Tetapi nampaknya saya yang kena makan. Ia sangat berlendir, kawan. Saya tahu. Saya boleh membalut kek dengan ini. Sotong. Saya tahu idea ini kedengaran menyeramkan. Tetapi... Jadilah begitu. Aduh, apa? Lihat itu, ia lucu. Tetapi Jeff makan. Baiklah, Lena ia agak Lundy. cantik. Tapi sekarang masa untuk sedikit api. Baiklah, raksasa. Adakah kamu dari Caribbean? Baik, tidak lagi. Lihat, saya suka ini. Tunggu. Kita perlu tambah hiasan lagi. Lihat ini. Keropok! Hebat! Saya rasa itu idea yang luar biasa. Lihat ini, gadis-gadis. Bagus! Adakah Anda mahu mencubanya? Betul, saya perlu memakannya. Baiklah, mari kita potong. Saya tak pernah makan kek sotong sebelum ini. Mari kita periksa gabungan ini. Baik, ia tidak teruk. Ia agak okey. Gadis-gadis, adakah kamu mahu mencubanya? Tidak. Terima kasih. Baiklah, apa-apapun, saya boleh mengendalikannya sendiri dengan sempurna. Wah, gadis-gadis sedang membuat rumah baru. Saya tak percaya saya akhirnya jumpa kamu. Saya ada pesanan untuk kamu. Baiklah, sedikit ais krim. Kamu tambah, Bagus, coklat. sudah baik. Maaf. Dan anda makan pizza. Baiklah. Saya kena pergi. Beri 5 bintang pada aplikasi Wow. Für ein Handwerker der Luft Deutschwehr. Saya ada ais krim. Oh, ia di atas bumbung rumah saya.
Tunggu, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan menghias rumah saya. Kita perlukan sebaldi ais krim, beberapa milkshake strawberry merah jambu, beberapa ikan tuna, juga gula-gula kapas. Saya suka. Saya boleh gunakan lebih banyak bijirin sarapan di sini dan sedikit cat merah jambu. Oh, ia berat. Baiklah, saya berjaya. Yang tinggal cuma tuangkan baldi ini ke rumah saya. Mari mula dengan bumbung. Akhirnya saya siap menghias bumbung. Sekarang sedikit krim putar untuk bahagian tepi. Ia sungguh cantik dan lazat. Beberapa taburan berwarna sudah tentu. Tidak pernah terlalu banyak. Tambah lagi dan lagi. Tunggu, ada sesuatu yang kurang. Ceri di atas kek. Tetapi dalam kes saya, rumah selesai. Cantik. Coklat. Baiklah, mari kita mulakan. Itu minso. Tapi saya mendapat idea yang bagus. Letakkan beberapa coklat. Apa? Dan sekarang M&M saya biar akan saya. mengembangkannya. Lihat, itu zip. Besar! Sempurna! Sedikit be, tapi saya hendak sentuh ini. Ke bumbung kaya. Bagaimana dengan Britney? Oh, saya baru bangun dari pizza. Adakah ia bagus? Oh, ia cantik. Dan baunya sangat menakjubkan. Ia sedap. Tunggu, saya ada idea hebat. Mari letakkan pizza saya di atas jalan. Itu mudah. Wah, itu nampak hebat. Mari kita teruskan. Lihat donat itu. Maksud saya, ia kelihatan begitu menyeluruhkan. Saya patut hiaskan rumah saya dengannya. Beberapa gula-gula pada dinding. Itu tidak akan merugikan juga. Ia begitu terang. Mevili, pair tebu juga bagus. Mari lekas sebeseng di sini dan ikat reben comel di sekelilingnya. Ia cantik. Seperti saya dalam mimpi. Chloe, pergi ke halaman saya dengan Coklat. Saya akan membina rumah dan halaman yang cantik. Baik, ia memerlukan beberapa coklat dan bebola coklat Maltesers. Saya menghias seluruh rumah dengan mereka. Sangat seronok sentiasa ada makanan ringan sebagai hiasan rumah. Beberapa M&M untuk menceriakan dan kita akan membuat pagar. Ia akan dibuat daripada bungkusan KitKat. Sempurna. Saya suka. Britney, saya sudah mula menghias rumah dengan kentang goreng kegemaran saya. Hebat. Sekarang saya sedang membuat pagar daripada beberapa balang Selamat sos tinggal. di sini. Hebat. Oh, burger kegemaran saya. Mereka nampak begitu menarik. Hiasi sobre. Oh, lihat ini. Begitu banyak burger dan bingkai pizza pada tingkap saya. Sedap. Wah, ia sangat hebat. Saya tersandung, tapi saya okey. Jom buat jalan dengan Oreo. Baiklah, sesuatu yang akan saya berjalan di atasnya dan air pancut coklat di atas rumput. Sedap. Ari, Garish was sebentar to the sauce punya melihat Ari. Oh, lihat itu. Genom saya sudah habis coklat sekarang dan ia akan berada di sini. Itu menyeronokkan. Tapi saya ada sesuatu yang menarik dirancang. Hubba-bubba bagum kegemaran saya. Ia sangat lazat. jam sesuatu. Tengok, bunga lollipop. Dan saya sedang memasak hotdog. Dan saya sedang minum Coca-Cola. Ups. Hey, semua. Sorry, there's garter gas into it for your hot dog. Mereka lebih suka benda manis. Mari kita teruskan.
Bahagian dalam rumah kelihatan begitu membosankan dan tidak menarik. Kita perlu memikirkan sesuatu. Kita akan betulkan itu. Kita letakkan meja dan kerusi di sini. Soda dan snack kegemaran saya. Ini sangat sedap. Tunggu, saya ada idea. Beberapa lampu LED. Dan poster kegemaran saya tentang makanan kegemaran saya. Papan pizza. Selesai. Rumah saya kelihatan sangat menyelerakan dan cantik di mana-mana. Tu hebat. Rumah saya sangat suram di dalam. Kita patut buat sesuatu tentang itu. Satu rak coklat di sini untuk Sete. Oh, kucing, kamu akan menjaga rumah saya. Oh, tidak, ia terlalu lazat. Oti sejuk penuh dengan makanan di sini. Itu susah. Oh ya, lihat ini. Ia sedap. Kita patut makan snack. Tunggu, saya ada idea yang hebat. Saya akan gantung gambar coklat kegemaran saya di dinding. Oh, mereka luxuries versi, oi. Juga, saya akan letakkan lampu, kaktus, dan tabung. Saya sangat teruja. Anda. Lihat bantal saya. Ia kelihatan begitu hebat. Betul. Saya akan letak satu meja di sini dengan pasu gula-gula segar. Cantik. Sebuah bangku. Dan kita boleh berehat dan makan snack. Tetapi dindingnya sangat membosankan. Saya ada idea. Saya boleh menghias dinding dengan marshmallow. Ia akan jadi sangat comel dan cantik. Buka skru. Biasa. Bagaimana dengan ceiling? Hore! Saya ada gula-gula kapas kegemaran saya. Mari kita lekatkan pada ceiling. Dan kemudian saya akan mempunyai ceiling awan gula paling manis dan comel. Ia cantik. Beberapa lampu dan ajaib. Lihat saja itu. Wow, rumah kamu nampak sangat cantik. Malangnya, Apa yang awak mahu, sayang? Bolehkah awak buatkan saya kek? Pikiri furniture browser sudah bersih ya. Mulai tiba bersih dah nak menjadi bersih menjadi orang profesional sebagai. Kami ambil acuan bulat dan potong tengahnya. Kami dapatkan 3 lapisan. Setiap satunya harus disapu dengan krim yang lazat. Kek pertama sudah siap dan kita boleh mula dengan yang kedua. Perfect. Memang cantik. Tinggal terus berusaha beriksa Frank. Dan berikan saya madu. Tak mungkin! Saya lebih memerlukannya. Atau, awak salah. Oh, bagi balik madu itu dengan elok. Ah, itu dia. Ya Tuhan. check. Itulah dia. Oh, Saya di mana sangat rahan teruk. saya? Saya akan memerlukannya. Bagaimana dengan senyuman putih saya? Baiklah, mari kita mulakan kerja. Sekarang nenek akan tuangkan madu di tengah kek. Oh, ia cantik. Dan sekarang krimnya. Mari kita buat. Saya akan menghiasnya. Saya rasa cucu perempuan saya akan menyukainya. Saya tahu dia memang suka manisan. Jadi, tambah gula-gula kegemarannya. Itu kre. Waberbake di haba-baba. Oh, hitak berbuka. Oh, mungkin gigi yang beri bantu. Ayah. Baiklah, saya ada stokin. Hati-hati. Oh, tunggu sayang. Nenek akan buka semuanya. Nampak? Sama-sama. Oh, just a refer nan. Ay ara hibit saber haba buba lebih further pada medu dan ever perisa strawberry. Oh, sir, saya server bershine dat tuber sendiri. Oh, at menakjubkan. Lihat, saya refer buat gelembung. Sekarang saya akan hias luar kek saya dengan gula-gula getah juga. Ia akan jadi licin dan cantik.
Hayo terus tiajim sa Joy Sargento. And sekarang kita akan label cake ini. Lihat, apa itu? Cake haba buba. King betul. Ini harder Mario simin bawar kay fruit ing furtap. Simpurish sarap. Creator ko ganang chinner suka. Ender border gula-gula. Desay rawat hiasan yang berwarna-warni. Isorsawas liling ni suwanya. Ay, baiklah, saya berkimeris juga label taint era with Skittles. And di boleh di-offer. Hebat. Salam menjamu selera. Banyak sangat makanan sedap di sini. Dan saya These hybrids sangat... on the slabas oh, is for Skittles. Baiklah, mari kita lihat. Oh, Oh ya, ini sungguh menakjubkan. you're hearing yourself. Oh, baiklah, Frank de Tiroscar, Sheldon ni Ruder Inrikfel. Itu agak menarik. Ada sesi itu, Madu? Siapa yang buat Iya, begitu? manner. Jatuh langsung. Hasikir-rikir. Oh, they're freaking marmalad. Oh, itu permainan itu seperti yang ketiga. Isyurira seperti huba-buba. Wah, bergleg-leg go, tapi saya no. Why siya si Rishupilon? Sirang kini for forward baik bersarang fagal do fling into Rixel or adik. Ang saya ko terima kasih. Oh, kerja yang hebat. Apa yang seterusnya? Kami sedang menunggu. Selamat tinggal! Wala curi kintri haliga untuk saya. Apa? Rumah roti halia? Apa itu? Oh, tentu sekali saya akan lakukannya. Nenek suka itu. Kalau Furdy berstawat cuma fau, chef and Japanese Rich Restore Saya menyokong itu. Pisau paling tajam di dunia. Ia memotong semua bentuk dengan cepat. Buya ni pretty free at rumah masa depan. Baiklah, saya hampir siap. Mari kita bakar di dalam ketuhar. Jadi, nenek, apa yang sedang Anda lakukan? Oh, saya hampir tak boleh membawanya. Saya memilih sayur-sayuran paling segar dari cucu perempuan saya kerana saya menanamnya sendiri. Bukan sahaja sehat, tetapi menakjubkan dan lazat. Dan jauh lebih baik daripada manisan kamu. Kita akan gunakan sedikit keju dan sudu khas untuk meletakkannya di atas pinggan. Di situ! Sempurna! Sekarang sapukan keseluruhannya. Indah! Waktunya untuk lobak merah. Dan ini dia timun. Untuk sedikit brokoli. Lihat itu. Ia sempurna. Pernah berpusat wire di kintaw we kada for si biscuit dan Nutella. Dirk Furley for beer or abay sure cello bercerdal and Nutella. Imlik it or beer mate. Itu ada di atas pinggan. Okay, you say our through stables frying, same I can make his near dengan marshmallow. Oh, your size for drug coring niya. In paper saya. Your current grabe rich berhati-hati. Aduh, shorts yang kaiwat. How to cup. Rumah keseronokan itu. Oh, it's sir. It's zero with our functional zero show. Der meeste like younger for burgish rare in the work, and it's deep track bomba. It's some for Priolo. Krim putar. Saya harap ia membantu. Terima kasih, Jen. Chef? Ya Tuhanku! Tetapi tidak. Varduri Sarvindor Intercal. Mount of Bakar or roti jahe saya. Dan ikannya. Oh, wait, fish is sangga fairy. Say juice thing yung kurang gila hagway gulian lollipop. Did mo shikitar yes? Oh, bags. And sentuhan terakhir. Oh, itu sangat menarik. Kami bersedia, budak. Wah, Irene, you Sarah the teddy bear terus to stimmer yang so. Begitu tidak akan berhasil. Nenek membuat rumah dari sayur-sayuran.
Inaman ni Rishim bike retrieve mga followers baon niya resolve. Tapos menjijirin. Rumah gingerbread ini betul-betul apa yang saya mahu. Sebenarnya ia lebih baik. Ada banyak gula-gula. Mari kita cuba. Sedap. Dan lollipop. Hebat. Ini mengagumkan. Kedai menang. Ia menakjubkan. Haleluya! Awak dengar itu? Oh, sudah tentu. Dah siap ke, sayang? Satu set. Solvet. Sandar burger. Ini terlalu mudah untuk saya. Oh, makanan segera lagi. Itu tidak sehat. Hebat. Idadring tempat yang betul. Saya ada sekotak donat hijau untuk majlis sebegini. Kita boleh guna mereka sebagai ganti roti dan kita tak perlu masak apa-apa, hanya potong separuh dan ia akan jadi hebat. Terutama Chuano letak sebatang coklat di dalamnya. Oh, betul. Ia terlalu besar, jadi saya akan makan sebahagian daripadanya. Hebat. Sekarang kita akan letak gula-gula di atas dan tuangkan sirap coklat. Wait, already soap. Oh, Richard bom gulis. The burger siya dengan 3 roti bijan dengan warna berlainan dan potong menjadi kepingan. Bersarang sabay si patty or desing cincang. Gulungkannya inlet kundi asquali. Jangan dengan spatula dan bentuk yang sempurna terjamin. Hindi ka perlu tunggu patty goreng dan bila siap, letak atas roti. Si ground leperseria tomato pada setiap satunya. Selamat tinggal. Dan keju yang enak terus dari Prancis. Aman, salah tiga. Baiklah, si street sauce tomato. And burger kita sudah siap. Macam mana dengan badan saya, Chef? Itu manis. Kamu tak ada peluang. Dan- Cucu pasti akan suka reka bentuk saya. Saya akan letak salad segar dan daging berbentuk hati di dalamnya. Apapun yang kamu kata, kamu mesti memasak dengan kasih sayang. Timun tomato dan siap. Oh sayang, kamu kena berhenti. Baiklah. Tada! Oops, maaf. Wah, hadirega burger di Sirlik Hill Winix Jukan. Sirlik Hill Worship yung Yemeniza. Oh, agak pelik. Ang ito chocolate rolanir stawa or wait, rasa nak makan. Wah, oh, lihatlah war yang Sir Yorfarni. Saya bigay untuk membuat bukan 1, tetapi 3. Salah idea yang bijak. Oh, ini memang sedap. Saya suka. Dan satu-satunya yang tinggal adalah burger dari nenek saya. Mari kita lihat. Oh, ia sangat comel. Oh, yeah! Ano saya rival sa Rizal? Ikaw favorite nenek? Saya menang? Oh, terima kasih banyak, sayang. Ini adalah anugerah terbaik untuk nenek. Oh, baiklah, supaya tahu apa yang perlu dilakukan. Kita perlu mengukur semuanya. Ini akan membantu saya. Mari kita buat katil. Tidak buruk sudah. Sekarang saya akan melukis sebuah mug. Memotongnya. Itu sahaja. Sekarang, mari kita buat mug kita sangat cantik. Begitu sahaja. Mata, mulut dan pipi. Dan tentu saja kita perlukan sedikit buih. Baiklah. Saya sudah bersedia. Ia kelihatan menakjubkan. Sobri swans manis. Membroli true almari. Bakian. Di sibir-puri penyang-peryang lebih kecil. And sergamenik ni para cantik. And seri-seri silas interior kan. Lihat hiasan itu. Manik-manik itu memang sempurna.
Lihatlah gaun-gaun itu. Almari pakaian kita sudah siap. Di cermin. Baiklah, saya perlukan minuman. Bingo. Mari kita buat sesuatu yang menarik daripada penutup ini. Saya akan buat bunga yang menarik untuk hiasan dalaman bilik. Oh, bukankah ini hebat? Dan gambar di dinding. Saya melakukannya dengan baik. Tyler, bagaimana dengan kamu? Wah, itu hebat. Dan bagaimana dengan saya? Ya. Mari ambil plastisin dan buat sesuatu dengannya. Bagus. Sekarang mata, mulut dan inilah ikan hiu kita. Sangat hebat. Katil Yuda siap. Piring nasi itu yang hilang. Ya, mari kita buat akuarium dengan ikan hiu. Nih, sangat menarik, kan? Lihat sirip tuh. Oh, apa? Manakah Sarawak? Saya perlu baikinya sekarang. Baiklah, jerung kecil. Beri saya 1 minit. Saya minta orang semborium. Fikir Jina gunting. Sekarang sedikit gam. Sedikit jis berenda kita akan mempunyai kasut yang hebat. Wah, saya seorang genius mutlak. Wah, satu almari penuh dengan kasut. Lihat bilik ini. Ayo, kawan. Baiklah, seronok di sini. Saya ada beberapa kasut dan sekarang saya akan tidur. Wah, hebat. Ya, Vivian. Baiklah. Saya suka. Dan sekarang saya juga akan tidur. Selamat malam. Oh, itu hebat. Oh, saya perlu diam. Baiklah, saya akan ambil sekeping plastisin. Baiklah, tapi tidak banyak. Hati-hati. Sekarang sedikit straw. Bahagian seterusnya, memotong bentuk yang diingini, meletakkannya di atas yang lain dan membuat lubang. Ini akan menjadi sangat menarik. Hanya lihat. Sekarang kita perlukan sedikit pasir. Hampir sampai. Ulang peralatan kau. Menyambungkan kedua-dua bahagian bersama, mencampurkannya, ia sebenarnya sangat menarik. Ada kawan ada idea? Seterusnya, klik kertas. Lihat logo itu. Dan kami ada meja dengan hidangan yang lazat. Bagaimana anda suka menghias bilik? Semuanya sangat cantik. Malah ada buayan. Wah. Tyler, apa yang kamu buat? Lihat.
Bukankah ia hebat? Tyler, berikan sini. Baiklah, saya akan betulkannya sedikit. Terima kasih, Ibu. Ini dia. Wah, hebat. Mari kita lakukan ini. Memotong tepi. Membahagikan semuanya kepada peta. Dan mari kita satukan ini. Ia seperti teka-teki. Tunggu, ada satu bahagian yang hilang. Saya akan betulkan semuanya. Sekarang berbuat peti daripada laci. Bukankah ia hebat? Wah, begitu banyak benda menarik. Malah ada game kecil. Bagaimana pendapat kamu, Syaki? Wah, itu cantik. Ya, ia berfungsi. Sudah tiba masanya untuk mula makan. Oh, itu sangat keren. Saya tahu. Mari kita mulakan dengan dinding. Historically hubni förmener termin donut ir ili jesen sesuatu sofa. Pelekat di dinding dan permaidani merah jambu yang gebu. Wah, Biar saya fikir, sebuah meja. Dan beberapa makanan ringan sudah tentu. Lihat, kita akan ada papan. Biar saya lukis ikan hiu. Sebuah akuarium. Oh, ya. Betapa manis. Saya sangat selesa di sini. Terima kasih. Saya nak pergi beri salam. Hei, gadis. Jom kita pergi jalan-jalan. Ya, sudah tentu. Jom. Apa? Rumah-rumah kamu ada di sini. Oh, ia sangat hebat. biarkan kami keluar. Oh, apa itu? Mia, lihat, ada kunci. 1, 2, 3, 4, 7. Oh, ada sesuatu di sana. Kita perlu periksa. Kita tarik perlu... tali? Mari. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Wow, ia Skittles. 1 baldi penuh gula-gula. Wow, begitu sedap. Mia, periksa baldi kamu. Sekarang kita akan tahu apa yang ada di dalamnya. Harap-harap ia gula-gula juga. Oh, apa itu? Mia, awak penuh dengan syat. Aduh, ada sesuatu jatuh. Tunggu. Mary, ini kunci. Kita boleh keluar. Mans kaya balaking sesuai. Yang ini. I'm what? Mary berpulaan. Oh, saya lupa. Lihat, ini adalah tugasan seterusnya. Kita perlu periksa apa di dalamnya. Siapa yang akan buka? Batu, kertas, gunting. Periksa ya. Baiklah, kita akan lihat. Apa itu? Hello. Ini cacing. Tenang, Semia. Mia Vanika Sanyek. Kita boleh dapatkan kunci. Baiklah. Oh, betapa menjijikan. Jumpa. Tapi apa ini? Dia betul-betul. Ia akan kelihatan seperti gigi. Where's Tuesday? Itu adalah kod untuk kunci kedua. Lihat, ia telah terbuka. Cepat, kita ada Saya mati. Betapa membazir, Snack. Lihat. Ada swaswa dengan straw cocktail terkeluar daripadanya. Sedap. Tak mau minum dari situ.
Baiklah, saya yang pertama. Itu menjijikkan. Tak boleh diminum. Ayo Mary, giliran kamu. Wah, ia sedap. Saya mahu lagi. Apa ini? Adakah kamu akan belanja kawan kamu? Ini saya punya. Baiklah. Oh, pipiset punya. Ted peniano me pada dorong jadi kuncinya ada dalam gelas kamu, Mia. Tidak. Baiklah, lakukan apa sahaja demi kebebasan. Ini kunci. Saya jumpa. Hore! Kita adalah pasukan yang hebat. Baiklah, kita akan pandang lagi. Ada sesuatu sebelumnya? Tidak. Saya permaisuri saya rasa. Oh, wow. Ia adalah kek cawan coklat dengan kacang. Hebat. Betapa sedapnya ia. Hei, iya. Okey, sekarang giliran saya untuk membukanya. Wah, adakah itu blaster? Agak-agak apa yang boleh ia lakukan? Hei, berhati-hati. Jangan risau. Ambillah. Dan bagaimana ia berfungsi? Ia tidak jelas. Okey, tiada masa untuk memikirkannya. Buka peti keselamatan terakhir itu. Baiklah, mari kita lihat. Oh, ia seketul keju yang busuk. Saya akan rasa loya. Wah, ia telah bertukar menjadi kek pelangi. Dengannya. Lyset Sarso. Hasil strain sepotong ini dengan senangnya. Sedap. Dansa. Sakrisiu. Nah, ambil saya rarenya. Apa? Oh, apa kena dengan kamu? Awak tercekik? Saya akan bantu awak. Mia, ini kuncinya. Baiklah, mari kita berhenti merekod sebentar lagi. Kami berjaya lagi. Jom tengok. Saya akan kira. 1, 2, 3, pasang kasut awak. Saya? Baiklah. Oh, ada sesuatu bergerak. Wah, itu tikus? Saya takut tikus. Kita perlu menghembus nafas. Bertenang. Jumpa! Mari pergi! Kita lagi. Kod dari kunci nombor 5 adalah semua 5. Ia mudah. Lari! Oh, penyedut minuman lagi. Sedap. Bagaimana jika saya dapat minuman yang sedap? Adakah saya akan kelaparan? Wah, ini cola. Saya suka cola. Sedap. Tapi nampaknya tiada apa-apa. Baiklah, sekarang giliran saya. Oh, betapa mengerikan. Apa? Itu tahu set. Tapi sing strawberry kewasur. Bil blaster ajaib. And sering yado sa searching so. Siwar berjaya. Ya, saya tahu. Koktail coklat yang sedap. Jadi Kenner, tiada apa. Dayla, Sembere. Dikunci ya. Bersama. Kat pengenalan Amerika. Hooray. Satu kasa serius yung dapat siri dua so. Jara siri ka. Oh, wow. Awak buka dulu. Tidak, giliran awak. Baiklah, apa di dalamnya? Oh, apa ini? Kamu semua kotor. Sekarang giliran awak. Baiklah, saya buka. Oh! Sekarang awak semua kotor. Ayo, ini... Cat. Apa yang awak ketawa? Buka. Itu yang terakhir. Jadi 1, 2, 3, seri. Kemudian bersama-sama. Dan inilah kunci terakhir. So, hooray, kita akan bebas. Tahniah, Anda telah menerima kunci terakhir. Mari kita buka. Ya, kita berjaya.